Assalamualaikum, hai korang. Selamat kembali menonton YouTube channel Cik Marok TV. Okey, untuk video kali ni dia lain sikit, bukannya seperti kebiasaan aktiviti-aktiviti saya sewikan, tapi kali ni saya buat video ni hanyalah untuk rujukan diri saya sendiri. Jadi saya simpan kat sini, dan mungkin kalau boleh menjadi panduan kepada orang-orang lain yang menonton video ni pun tak apa juga. Kali ni saya nak tunjukkan dekat korang cara-cara asas untuk mengendalikan digital mixer Midas M32R. Okey, saya akan kongsikan beberapa orang kata teknik-teknik asas untuk kita mengoperasikan digital mixer Midas M32R. Okey, jom kita tonton. Okey, di hadapan saya ni adalah mixer Midas M32R. Okey, untuk yang pertama ni saya nak tunjukkan cara untuk kita orang kata letakkan fader untuk kita punya music pergi ke kita punya input channel input channel. Okey, macam mana kita nak buat okey. First sekali ni laptop. Okey, kita dah mainkan music kat laptop. Okey, untuk audio jack ni saya cucuk dekat sini. Yang ni kita tengok, yang ni dekat AUX nombor 5 AUX 5. Okey. So dekat AUX 5, bila kita tengok balik, kita tekan kat sini, ini AUX. Okey, dan kita nampak dekat AUX 5 signal dia. Ni signal, maksudnya music dah dimain kat sini. So kalau kita nak dengar music tu, okey. Okey, korang boleh dengar music dia mainkan. Okey. Tapi kita orang kata kalau anda kita input ni kita tak banyak guna, kita boleh transfer ke AUX tu pergi ke mana-mana channel input ni so instead kita nak tekan betul nak control music, lebih mudah kita boleh letak ke depan ni. Okey, macam mana kita buat? Okey, first sekali kita select lah mana-mana channel yang kita nak. Biasa saya akan buat di channel ujung sekali lah, iaitu channel 8 ni. Saya select di sini. Okey, bila select, okey, ni dia punya home screen dia. So kita tekan ni, kita pergi kepada configuration config ni. Okey, dekat source ni, okey, source channel ni dia ada tulis channel 8 ni, iaitu channel yang kita select sekarang. So kita select, kita tukar pergi ke AUX. Ni AUX, yang mana tadi AUX kita pakai tadi, kita guna AUX 5, so kita tekan AUX 5. Okey, kalau korang tengok signal dah masuk Okey, signal music tadi dah masuk dalam AUX 5. So kalau kita tolak fader kat sini, music masuk. Music masuk di speaker hadapan. Okey, jadi maksudnya source daripada sini dia dah masuk ke sini. Dia dah masuk ke situ kita dah tengok signal dekat UX ni. Yang ni kita tak perlu dah usik fader dia. Fader tak perlu usik. Kita akan ke sini saja. Dia dah masuk dah, nampak tu AUX 5. So music dia dekat situ. Itu saja, mudah saja cara dia.